Udang. Ni ah. Udang nak masuk. Udang dia. Boleh lah ni. Tambah tu petai angin kuat. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat petang geng. Ketemu kembali bersama aku di fishing. So petang ni, angin dia berdezu. Angin kau-kau je. Ada angin tak apa, jangan tak ada angin. Angin okey juga. Cuma nak tebor jala tu lah susah sikit. Okay geng, aku akan dekat Pantai Jeram lagi. So hari ni aku turun nak menjala udang lagi. Aku buat jala udang. So kita bawa sahabat kita hari ni, Abang Mi. Abang Mi nak cuba menasib menjala, nak merasmikan jala ni. Misi merasmikan jala. Batu pun berkilat lagi tu. Zing zing zing. Tengok macam mana. Tapi jala dia kasar sikit. Boleh lah kita cuba. Dia cari yang kasar je ni. Kecil dia tak ambil. Dia memang cari kasar-kasar je. 10 inci, 10 inci. Ini setengah inci, ini tak pasti. Macam 1 inci pun ada. Ni setengah kan? Setengah-setengah. Okay, tunggu air naik sikit. Air dah sampai tepi, kita on lah. Tak lama. Lebih kurang 1 jam, 2 jam. Lepas tu tercabut dah. Air dah gelap tercabut. Oh, alun padu. Tu dah Abang Mi. Ada kawan yang ni. Abang Mi. Yo. Try lah sini. Kalau ada sini, sini je. Jom lah, kita try jala geng. Semoga ada hasil. Udang nak masuk geng. Awetkan duri je. Kan duri je. Mak berdekang. Mak berdekang. Laju naik kan? Air laju naik. Duri je. Oh, duri. Ada ekor. Ni? Macam dia bawah ada ekor. Udang kaki merah tapi udang kaki merah tapi kecil kan. Ada tu dia tak mai, tak sampai lagi. Duri. Ada seekor. Mana senangin? Ni dapat senangin dah. Dia bagi kat yang pelik-pelik kan. Kan ada lah ikan belanak. Oh, tapi belanak kat Tanjung Harapan beramu. Geram Dekat muara je tak ada tebal. Batu lah. Batu ni. Batu lah. Ada kucing, masa ada kucing. Lepas je dah. Huish. Ni nak potong kat mana ni? Abang Mi relax dulu Mi. Nanti sakit tu. Yelah. Lagi berat. Dia tak betul gayanya boleh MC tu.
MC esok datang pula tu. Sama lah itu tadi. Test-test jalan banyak. Pergi lagi. Angin sikit. Buang angin. Oh cantik. Udang. Ni lah. Udang nak masuk. Senangin. Udang geng, ada seekor dua. Senangin. Dapat? Tu. Kalau besar sikit, sedap goreng. Oh tu. Banyak lah. Boleh ni kat sana. Angin kan? Senangin. Oh ni, udang. Seekor. Hello? Ada geng, udang. Mana ni? Aku tak masak kau hang. Tak, aku bagi aku. Udang geng. Aku tembok ni, aku angkat pakai jam. Try lagi geng. Udang nak masuk. Udang. Tak tahu juga. Balik ke bulan 5 kali ke? Udang, senangin. Apa dia? Aku nak terima kalau boleh. Udang geng. Ada lagi. Tak perasan. Tak jadi. Ada, tak perasan. Tu dia. Tu dia. Lauk ni. Tu dia. Udang. Dua ekor. 3 ekor. Macam jahat. Ada dah lauk kita petang ni, Mami.
Udang. Udang ke? Tu dia. Ha. Tu dia, tu dia. Belanak, belanak. Oh, tu dia. Mami, mantap ni. Belanak. Belanak, geng. Dah ada dah rasmi ya, geng. Tu dia, belanak. Jalan bang. Tak ada lah cik lauk. Tak ada buat umpan lah. Udang. Buat lauk lah bang. Susah cik lauk bang. Udang ni, udang, udang. Ada geng, ada. Ada geng udang. Teko. Teko geng. Tu dia. Mami, hari ni ada kompot macam seorang je. Dah ada kawan ni. Ah tu dia geng. Udang dia. Ah boleh lah ni. Tambah tu petai ni. Jalan. Habislah. Habislah. Asal apa? Kena racun mesti jadi. Dia cuma ada geng ke? Dia ada geng. Oh, ada udang ke? Ada udang ke? Ada. Tembak ada tu syok tu. Ha. Ha? Apa mau? Ha ni? Ada. Ada. Tembak ada, seronok ah. Hilang sikit pinggang. Tu geng. Ikan sebelah. Tu dia. Udang. Ha? Ah, itu syok. Oh, gasak oh. Oh, ini gasak tu. Ikan merah. Lepas balik bang, Mami. Lepas balik tembak lain.
Macam apa yang mulut? Senanging. Tanya nampak ah. Ha, banyak. Biasa ada kucing, tak ada pula dia ni. Ha, 2 ekor. Tumi. 3 ekor. Oh, banyak-banyak. 4 ekor. 5 ekor. Oh, ada. Ada ke? Ni? Wah. Besar oh. Tu dah geng. 2 ekor mami, bukan kawan. Besar. Dia ramai. Besar oh. Tu geng, 2 ekor. Kasar Oh, hari dah maghrib. Kita tak rekod tadi. Tak rekod. Tu dia campur-campur. Alhamdulillah. Ni. Hilang. Inilah. Dah anak pun ada. Di mana? Oi,